Maaf, tak nampak papan tanda di luar? Kami sedang buat pembersihan. Di dalam tandas lelaki sebuah bangunan pejabat di Kuala Lumpur, Malaysia, seorang wanita Jerman yang kelihatan anggun sedang membersih. Sekumpulan lelaki Malaysia masuk untuk menggunakan tandas dan wajahnya serta-merta menunjukkan kekeliruan yang amat sangat. Kenapa dengan mereka tu? Itu perkara biasa. Jangan risau. Apa sebenarnya yang sedang berlaku ini? Mungkin yang lebih menghairankan daripada situasi ini adalah persoalan, mengapa seorang wanita Jerman yang kelihatan mewah membersihkan tandas lelaki di Malaysia? Mari kita dengar ceritanya. Nama saya Elisabeth Müller. Saya seorang mahasiswi berusia 22 tahun, lahir dan dibesarkan di sebuah rumah agam di kawasan Charlottenburg, Berlin. Setiap pagi, saya tidak akan bangun sehinggalah tepat jam 7 pagi apabila Frau Schmidt, pembantu rumah kami, datang membawa teh sarapan pagi Jerman dan brochen roti gulung segar di atas talam perak. Saya fikir itulah kehidupan yang normal. Selepas sarapan, Herr Benson, pengurus rumah kami, akan memberikan taklimat mengenai jadual saya untuk hari itu. Pagi ini, Cik Elizabeth ada kelas pengurusan perniagaan dan petang nanti ada kelas menunggang kuda. Malam pula, Cik akan menghadiri parti di rumah keluarga Schneider. Begitulah rutinnya. Hari-hari saya berjalan mengikut rancangan sempurna yang diatur oleh orang lain dan saya hanya perlu mengikutinya. Di universiti pun sama. Saya belajar di Universiti Humboldt Berlin, salah sebuah universiti paling berprestij di Jerman. Rakan-rakan di sekeliling saya, semuanya datang dari latar belakang yang serupa dengan saya. Victoria adalah anak seorang hartawan minyak, manakala Charlotte pula anak seorang taikun hartanah. Setiap minggu, kami akan menikmati makan tengah hari di restoran mewah di Berlin sambil berbincang tentang negara mana yang akan kami lawati untuk percutian seterusnya atau beg tangan berjenama mana yang patut dibeli. Bagi saya ketika itu masa depan kelihatan seperti skrip yang sudah siap ditulis. Selepas tamat pengajian, saya akan mengambil alih jawatan pengarah dalam syarikat ayah saya, berkahwin dengan lelaki dari latar belakang yang setara pada masa yang sesuai dan meneruskan legasi keluarga Müller. Ia adalah kehidupan yang dijamin sempurna tanpa sebarang ketidakpastian. Ayah sentiasa sibuk, tetapi kadang-kadang semasa makan malam, beliau akan berkongsi cerita tentang perniagaannya. Elizabeth, kumpulan Müller kita telah berkembang sebanyak 30% suku tahun ini. Ini bermakna warisan yang akan kamu terima bertambah lagi. Setiap kali mendengar kata-kata itu, saya tidak berasa puas, sebaliknya menganggapnya sebagai sesuatu yang sememangnya patut berlaku. Saya percaya itulah takdir yang telah ditetapkan untuk saya sejak lahir. Namun, saya tidak tahu betapa rapuhnya apa yang dipanggil takdir itu. Tanda-tanda perubahan bermula dengan perkara yang sangat kecil. Frau Schmidt yang selalunya tiba tepat jam 7 pagi datang pada pukul 7.15. Tehnya kurang panas daripada biasa dan brochennya terasa sedikit lemau. Apabila saya bertanya apa yang berlaku, Frau Schmidt hanya berkata, "Maafkan saya, Cik Muda." Keesokan harinya, taklimat Herr Benson lebih pendek daripada biasa. Hari ini, Cik hanya perlu menghadiri kelas. Apabila saya bertanya mengapa kelas menunggang kuda dibatalkan atau apa yang terjadi dengan parti malam itu, beliau hanya memberikan jawapan yang samar-samar. Ketika itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena, tetapi tidak pernah terfikir bahawa keluarga kami sedang menghadapi masalah. Detik penentuan tiba ketika saya sedang membuat tugasan di perpustakaan universiti. Tiba-tiba, telefon bimbit saya berbunyi tanpa henti. Mesej masuk bertalu-talu. Daripada Victoria. "Elizabeth, syarikat ayah kamu ada dalam berita sekarang. Kamu okey?" Seterusnya daripada Charlotte. Media melaporkan khabar angin kumpulan Müller akan bankrupt. "Betul ke?" Saya segera memeriksa berita dalam talian. Dan pada saat itu, dunia saya mula runtuh. Kumpulan Müller terlibat dalam penipuan pelaburan besar-besaran. Para pelabur utama memfailkan saman kelas. Pengerusi Müller disiasat atas tuduhan pengelakan cukai dan perakaunan palsu. Keluarga Müller yang berpengaruh selama 30 tahun diambang kemusnahan dalam satu malam. Semakin saya membaca artikel-artikel itu, semakin saya tidak percaya. Saya tidak dapat menerima bahawa ini benar-benar cerita tentang keluarga kami. Menurut artikel, rakan kongsi perniagaan ayah telah berpakat secara dalaman untuk merampas saham syarikat dan dalam proses itu, ayah dipersalahkan atas segala-galanya.
Saya bergegas pulang dan mendapati rumah kami yang selalunya teratur kini dalam keadaan huru-hara. Ayah sedang mengadakan mesyuarat tergempar dengan peguam di bilik bacaannya, manakala ibu menangis di bilik tidur. Frau Schmidt dan Herr Benson tidak kelihatan di mana-mana. Kemudian baru saya tahu mereka telah berhenti beberapa hari sebelumnya kerana gaji tidak dibayar. Malam itu, buat pertama kalinya, ayah bercakap jujur dengan saya. Elizabeth, kehidupan yang kita jalani selama ini sudah berakhir. Kita mungkin akan kehilangan segalanya. Suara ayah bergetar, sesuatu yang tidak pernah saya dengar seumur hidup saya. Tapi jangan risau, walau apa pun terjadi, ayah akan lindungi kamu. Namun realiti bergerak tanpa mengira kehendak ayah. Keesokan harinya di universiti, segalanya telah berubah. Pelajar-pelajar dari fakulti yang sama, yang selalunya menyapa saya dengan mesra, kini berbisik-bisik apabila melihat saya. Itulah anak mula tu. Ayahnya penipu. Mesti yuran pengajian pun tak mampu bayar lagi. Suara-suara itu bergema di telinga saya. Yang paling mengejutkan adalah reaksi rakan-rakan yang saya anggap sebagai sahabat karib. Victoria sengaja memandang ke arah lain apabila saya mendekatinya. Charlotte pula berkelakuan, seolah-olah saya tidak wujud. Apabila saya pergi ke meja kafeteria tempat kami selalu duduk bersama, saya diberitahu semua tempat duduk telah ditempah. Pada saat itu saya sedar, semua hubungan yang saya nikmati selama ini sebenarnya bukan untuk Elizabeth Mueller sebagai seorang individu, tetapi untuk pewaris keluarga Mueller. Ia hanyalah ilusi yang dicipta oleh latar belakang saya, bukan diri saya. Seminggu berlalu, keadaan menjadi lebih teruk. Setiap hari media mendedahkan kehidupan peribadi keluarga kami. Sekolah mana yang saya hadiri, pakaian berjenama apa yang saya pakai, malah percutian saya ke Perancis tahun lalu turut menjadi bahan berita. Keluarga dibebani hutang jutaan euro tetapi masih hidup mewah. Tajuk-tajuk berita sensasi seperti itu bertukar setiap hari. Kehidupan di universiti menjadi semakin sukar. Setiap kali berjalan di koridor, saya dapat merasakan pandangan orang ramai yang tajam. Sesetengah pelajar secara terang-terangan menuding jari. Dia masih datang ke universiti? Dari mana dia dapat duit? Setiap kali mendengar kata-kata itu, maruah saya hancur berkecai. Tetapi ironinya, melalui semua dugaan ini, saya mula mengenali diri saya dengan lebih mendalam. Selama ini, saya seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang nama Mueller. Saya tidak pernah benar-benar memikirkan siapa diri saya, apa yang saya mahukan dan ingin menjadi orang yang bagaimana. Detik yang paling menyakitkan adalah semasa projek berkumpulan untuk subjek pengurusan perniagaan. Selalunya, saya secara semula jadi akan menjadi ketua kumpulan, tetapi kali ini tiada siapa yang mahu sekumpulan dengan saya. Akhirnya, pensyarah terpaksa memasukkan saya ke dalam satu kumpulan secara paksa, tetapi ahli kumpulan itu terang-terangan meminggirkan saya. Mula, kamu letak nama saja sudah cukup, selebihnya kami akan uruskan. Apabila mendengar kata-kata itu, saya benar-benar marah. Tetapi apa yang boleh saya katakan? Selama ini, sebab saya boleh menjadi ketua kumpulan juga adalah kerana latar belakang saya. Petang itu, ketika saya duduk seorang diri di perpustakaan, seseorang duduk dengan senyap di kerusi hadapan saya. Apabila saya mengangkat muka, saya melihat seorang pelajar lelaki berwajah Asia. Dia adalah pelajar pertukaran dari Malaysia yang berada dalam kumpulan projek yang sama. Hello, sapanya dengan sopan. Nama saya Amir. Kita satu kumpulan, kan? Saya berasa waspada. Orang ini juga pasti mengharapkan sesuatu daripada saya atau mungkin dia datang untuk bersimpati. Fikiran seperti itu bermain di kepala saya. Awak datang untuk apa? Kalau ada apa-apa, cakap cepat. Suara saya kedengaran lebih tajam daripada yang saya sangka. Tetapi pelajar bernama Amir itu tidak terkejut. Malah, dia tersenyum tenang dan berkata, saya datang pasal projek kumpulan kita. Ahli lain cuba pinggirkan awak, tapi saya rasa itu tak adil. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Orang yang mendekati saya selama ini terbahagi kepada dua jenis. Mereka yang ingin mengambil kesempatan daripada latar belakang saya atau mereka yang cuba mengelak daripada saya. Tetapi pelajar Malaysia ini nampaknya bukan kedua-duanya. Tak adil? Saya ketawa sinis. Di mana ada keadilan dalam dunia ni? Awak pun mesti datang sebab kasihan pada saya, kan? Kasihan? Amir mengerutkan dahi.
saya cuma rakan sekumpulan. Kalau kita buat projek tanpa seorang ahli, hasilnya pasti takkan bagus. Sebab itulah saya datang. Nada suaranya begitu tenang dan bersahaja. Kelihatan tiada emosi atau agenda tersembunyi. Saya tergamam seketika. Ini adalah reaksi pertama seumpamanya yang saya terima. Jadi, apa yang awak nak buat? Saya bertanya dengan berhati-hati. Apa kata kita minum kopi sambil bincang tentang tema projek? Tak kira apa kata ahli lain, kita berdua boleh buat dengan baik. Saya teragak-agak seketika. Selama ini, keluar minum kopi berdua dengan seseorang sentiasa melibatkan perhitungan. Ada yang cuba mengambil kesempatan daripada saya, ada yang mengintai rangkaian kenalan saya. Tetapi pelajar Malaysia ini langsung tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Baiklah, saya menjawab, tapi saya tak pasti sama ada saya mampu bayar kopi. Keadaan saya sekarang, saya tidak dapat menghabiskan ayat itu, terlalu memalukan. Tak apa, saya belanja, kata Amir seolah-olah itu bukan perkara besar. Di Malaysia, biasa saja senior belanja junior kopi. Sikapnya yang bersahaja membuatkan saya sedikit terkejut, bukan simpati atau menunjuk-nunjuk, tetapi sekadar menganggapnya sebagai perkara biasa. Semasa kami keluar dari perpustakaan, saya terfikir, apa sebenarnya yang orang ini mahukan daripada saya? Semua orang di sekeliling saya selama ini mahukan sesuatu, sama ada wang, kenalan atau kemasyhuran, tetapi saya tidak lagi mempunyai semua itu. Jadi, mengapa orang ini mendekati saya? Semasa berjalan ke kafe, Amir kelihatan terpegun dengan pemandangan bandar Berlin. Cantik betul tempat ni, suasananya sangat berbeza dengan Malaysia, katanya. Ketika itulah, baru saya sedar. Bagi orang ini, saya hanyalah seorang ahli kumpulan yang sama. Dia mungkin tidak tahu apa makna nama keluarga mula dan nampaknya tidak berminat dengan latar belakang saya. Malah, itu adalah satu pengalaman baru bagi saya. Sejak pertemuan pertama itu, hubungan saya dengan Amir berkembang secara perlahan-lahan. Pada mulanya, kami hanya bertemu untuk projek kumpulan, tetapi lama-kelamaan saya mula berasa selesa bersamanya. Ketika pelajar lain mengelak saya seolah-olah saya pembawa penyakit berjangkit, dia tetap menyapa saya seperti biasa. Itu sahaja sudah cukup menjadi penghiburan besar bagi saya. Saya masih ingat dengan jelas hari pertama saya melihat bilik asramanya. Ia adalah bilik paling kecil yang pernah saya lihat, tetapi pada masa yang sama, paling kemas. Sebuah katil, sebuah meja kecil dan sebuah almari pakaian lama, itu sahaja. Tetapi setiap barang diletakkan di tempatnya dan buku-buku disusun rapi mengikut saiz. Cadar katilnya juga dilipat dengan kemas seperti diajar di kem tentera. Di tepi tingkap, terdapat sebuah pasu kecil dengan daun-daun hijau yang rimbun. Katanya itu daun selasih. Kadang-kadang saya letak dalam Maggi. Sedap, katanya sambil tersenyum. Pada saat itu, saya sedar, walaupun dalam ruang yang kecil ini, dia telah membina kehidupannya sendiri. Apabila dia berkata, semua yang saya perlukan ada di sini, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Selama ini, saya tidak pernah mempunyai konsep cukup. Saya sentiasa berfikir perlu memiliki lebih banyak, lebih baik. Tetapi di sini, keinginan seperti itu langsung tidak terasa. Semasa mengerjakan projek, saya lebih mengenali perwatakan Amir. Dia seorang yang sangat jujur dan rajin. Dia sentiasa tiba 10 minit lebih awal dari waktu yang dijanjikan dan kerja yang diamanahkan pasti disiapkannya dengan sempurna. Saya pernah melihat buku catatannya. Setiap perkataan ditulis dengan teliti dan bahagian penting ditandakan dengan warna untuk mudah difahami. Tetapi dia tidak pernah menunjuk-nunjuk atau berbangga dengan semua itu. Dia hanya berkelakuan seolah-olah itu adalah perkara biasa. Amir juga seorang yang sangat peka. Pada hari saya tidak sihat, dia akan perasan terlebih dahulu dan membawakan air atau dia akan pergi ke tempat duduk kegemaran saya lebih awal untuk kop tempat. Perhatian-perhatian kecil seperti ini amat berharga bagi saya pada masa itu. Dalam keadaan di mana tiada siapa yang peduli tentang saya, hanya dengan mengetahui ada seseorang yang mengambil berat sudah cukup untuk menghangatkan hati saya. Suatu hari, semasa kami sedang membuat tugasan di perpustakaan, saya tiba-tiba menangis. Pagi itu, saya menerima panggilan telefon yang mengejutkan dari rumah. Berita bahawa semua pembantu rumah kami telah berhenti. Frau Schmidt, Herr Benson, malah tukang kebun yang hanya datang 2 kali seminggu pun sudah tiada.
Ibu saya menangis tersesak-esak sambil berkata, mulai sekarang dia terpaksa membersihkan rumah sendiri, mencuci pakaian sendiri. Ibu, yang seumur hidupnya tidak pernah memegang penyapu, kini terpaksa melakukan semua perkara yang selama ini diuruskan oleh orang lain. Selepas meletakkan telefon, realiti mula melanda. Fikiran bahawa keluarga kami benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi membuatkan air mata saya mengalir tanpa henti. Walaupun malu menangis di tempat awam seperti perpustakaan, saya tidak dapat menahannya. Amir, yang melihat saya menangis, langsung tidak panik. Orang lain mungkin akan terkejut, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mungkin akan berpura-pura tidak nampak dan bangun dari situ. Tetapi dia berbeza. Dia dengan senyap mengeluarkan sekotak tisu dari bagnya dan meletakkannya di hadapan saya. Kemudian, dia hanya duduk di sebelah saya tanpa berkata apa-apa. Dia menunggu sehingga saya mula bercakap. Apabila saya berkata, keluarga saya rasanya dah betul-betul musnah, dia hanya menjawab, mesti susah untuk awak. Tiada kata-kata sagu hati lain atau nasihat yang tidak diminta. Tetapi saya dapat merasakan keikhlasan dan empati yang terkandung dalam kata-kata ringkas itu. Seolah-olah dia benar-benar memahami perasaan saya. Sejak hari itu, saya mula meluangkan lebih banyak masa dengan Amir. Kami makan tengah hari bersama, belajar di perpustakaan dan kadang-kadang berjalan-jalan di sekitar Berlin sambil berbual. Amir secara semula jadi akan bercerita tentang kehidupannya di Malaysia walaupun saya tidak bertanya. Dia bercerita tentang betapa gigihnya orang di sana bekerja dan bagaimana mereka menganggap membantu satu sama lain sebagai perkara biasa. Yang paling saya ingat adalah ceritanya tentang budaya kemasyarakatan di Malaysia. Di Malaysia, jika seseorang dalam kesusahan, jiran-jiran akan secara semula jadi berkongsi lauk pauk dan hubungan antara senior dan junior di sekolah juga terjalin erat seperti keluarga. Pada mulanya saya fikir ceritanya sedikit berlebihan, tetapi Amir sendiri adalah contoh manusia seperti itu. Perhatian dan keprihatinan yang ditunjukkannya kepada saya lahir dari budaya tersebut. Satu kejadian di kafeteria benar-benar tidak dapat saya lupakan. Sekumpulan pelajar lain sedang duduk di tempat yang selalunya saya duduki. Salah seorang daripada mereka melihat saya dan berkata dengan senyuman sinis, "Ini tempat orang kaya. Orang yang dah bankrupt boleh duduk tempat lain." Pada saat itu, muka saya terasa panas dan saya benar-benar marah, tetapi saya tidak mempunyai keberanian untuk membalas. Apa yang boleh saya katakan, memang benar keluarga saya diambang kemuflisan. Tetapi Amir sama sekali berbeza. Dia memandang pelajar itu dengan tajam dan berkata dengan suara yang perlahan tetapi tegas, "Ini tempat awam. Sesiapa pun boleh duduk, kan? Atau awak semua ada letak papan nama dekat kerusi ni?" Nada suaranya mengandungi kemarahan, tetapi pada masa yang sama ada ketenangan, seolah-olah seorang dewasa sedang menasihati kanak-kanak yang nakal. Pelajar-pelajar itu mungkin terkejut dengan sikap Amir yang berani, beredar ke meja lain sambil merungut. Amir kemudiannya dengan tenang membawa saya ke meja itu dan memesan makan tengah hari seolah-olah tiada apa yang berlaku. Bagaimana saya hendak gambarkan perasaan saya ketika itu? Rasa seperti ada seseorang yang melindungi saya. Bukan kerana latar belakang atau wang saya, tetapi hanya sebagai sesama manusia. Lama-kelamaan, saya mula menceritakan kisah saya kepada Amir sedikit demi sedikit. Bagaimana rakan-rakan saya semua berpaling tadah, bagaimana segalanya berubah dalam sekelip mata. Terutamanya, saya bercerita dengan terperinci bagaimana sahabat karib seperti Victoria dan Charlotte mengkhianati saya. Kenangan yang kami kongsi bersama, rahsia yang kami simpan bersama, tetapi kini mereka berpura-pura tidak mengenali saya. Betapa sakitnya perasaan itu. Amir sentiasa mendengar dengan teliti. Dia tidak pernah menyampuk atau memberikan penghakiman atau nasihat yang tidak diminta. Dia hanya akan mendengar sehingga akhir, berfikir sejenak dan kemudian memberikan 1-2 pendapat. Apabila saya meluahkan kemarahan saya, mengatakan bahawa orang-orang di sekeliling saya yang saya sangka rakan sejati rupa-rupanya palsu, dia berkata, "Jangan anggap mereka palsu. Cuma mereka berkawan dengan awak atas sebab yang berbeza. Sekarang adalah peluang untuk awak berkawan atas sebab yang sebenar." Kata-katanya sentiasa begitu.
Dia mempunyai kebolehan untuk merungkai situasi yang rumit dan emosional menjadi sesuatu yang mudah dan jelas. Ketika saya dilanda kemarahan dan kesedihan, dia akan memberikan perspektif yang objektif dari luar tanpa mengabaikan atau meremehkan perasaan saya. Namun, sebagai manusia biasa, ada kalanya saya tidak dapat mengawal emosi. Ada satu hari yang sangat teruk di mana segalanya berlaku serentak. Pagi itu, saya menerima panggilan telefon yang menyedihkan dari rumah, mengatakan bahawa kami mungkin terpaksa menjual rumah kami. Rumah bandar kami di tengah Berlin, rumah yang kami diami sejak zaman datuk saya. Kemudian, di universiti, saya menerima panggilan dari pejabat kewangan mengenai yuran pengajian. Notis rasmi menyatakan bahawa jika saya gagal membayar yuran semester tepat pada masanya, pendaftaran subjek saya mungkin akan dihadkan. Semasa waktu makan tengah hari, saya secara tidak sengaja terdengar pelajar lain mengumpat tentang saya ditandas. Kata-kata penghinaan tentang bagaimana saya jatuh miskin dan mungkin tidak mampu membayar yuran lagi. Petang itu, apabila saya bertemu Amir, saya benar-benar berada dalam keadaan tegang. Apabila dia menyapa saya seperti biasa, tiba-tiba satu fikiran terlintas. Adakah orang ini juga mengasihaniku? Adakah dia berkawan denganku kerana simpati? Jadi saya bertanya terus kepadanya. Saya nak awak jujur, apa sebenarnya sebab awak berkawan dengan saya? Saya bertanya dengan nada yang sedikit agresif. Awak kasihan pada saya kan? Kasihan pada anak bangsawan yang jatuh miskin? Atau awak sedang melabur sekarang dengan harapan akan mendapat sesuatu jika keluarga saya pulih nanti? Kata-kata yang diucapkan oleh Amir ketika itu, saya tidak akan lupakan seumur hidup saya. Dia langsung tidak terkejut. Selepas berfikir sejenak, dia menjawab dengan riak wajah yang sangat serius. Bukan, sebab saya rasa awak hebat. Hebat? Dalam keadaan saya sekarang? Kehilangan segalanya dikhianati oleh semua orang? Saya terlalu terkejut dan bertanya kembali, apa yang hebatnya? Kemudian Amir menjelaskan dengan lebih terperinci. Hebat sebab walaupun dalam situasi sukar, awak tak putus asa, tetap datang ke universiti, buat tugasan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang paling penting, awak tak tunduk pada pandangan dan umpatan orang lain. Cara awak menerima keadaan awak dengan jujur sambil berusaha untuk terus maju, itu sangat mengagumkan. Pada saat itu, saya tidak tahu bagaimana hendak menggambarkan perasaan saya. Pernahkah sesiapa memanggil saya hebat sebelum ini? Orang memanggil saya cantik, anggun, berkelas, sophisticated. Tetapi perkataan hebat adalah yang pertama kali, dan dalam perkataan itu terkandung rasa hormat yang sebenar. Kata-kata yang ditujukan kepada diri saya, bukan rupa atau latar belakang saya. Saya terus menangis di situ. Segala emosi yang terpendam selama ini meletus serentak. Amir sekali lagi dengan senyap menghulurkan tisu dan menunggu sehingga saya tenang. Apabila saya meminta maaf, dia berkata, awak ada sebab untuk jadi macam ni. Malah, awak dah banyak bersabar selama ni. Sejak hari itu, hubungan saya dan Amir pasti berubah. Mungkin lebih tepat jika dikatakan menjadi lebih selesa. Saya tidak lagi berasa waspada terhadapnya dan buat pertama kalinya, saya mula membuka hati saya kepada seseorang dan dalam proses itu, saya mula mengenali diri saya yang baru. Amir juga mula bercerita lebih banyak tentang budaya Malaysia, bagaimana cara orang hidup, apa yang mereka makan dan nilai-nilai yang mereka pegang. Terutamanya, dia banyak bercerita tentang kegigihan dan semangat rakyat Malaysia. Sebab ramai orang yang tak putus asa dan terus mengejar impian, walaupun dalam keadaan sukar, Malaysia dapat berkembang dengan pesat, katanya. Mendengar ceritanya, saya mula berasa tertarik dengan negara bernama Malaysia. Ia sangat berbeza daripada budaya barat yang saya kenali, tetapi ada sesuatu yang menarik. Terutamanya budaya saling membantu ketika dalam kesusahan, yang kedengaran sangat menarik bagi saya pada masa itu. Suatu hari, apabila Amir memberitahu bahawa tempoh pengajian pertukarannya akan tamat pada akhir bulan depan dan dia akan pulang ke Malaysia, saya berasa lebih sedih daripada yang saya jangkakan. Saya terfikir, jika dia tiada, siapa lagi di Berlin ini yang akan berbual dengan saya secara semula jadi, memahami saya dan menjadi penyokong saya. Pada minggu terakhir, Amir memulakan perbualan yang serius dengan saya. Sejujurnya, saya rasa susah untuk awak terus tinggal di sini. Orang di sini dah ada pandangan tetap tentang awak dan untuk memulakan hidup baru, awak kena lawan banyak prasangka dan stereotip.
Orang akan sentiasa melihat awak sebagai anak perempuan keluarga mula yang jatuh miskin. Kata-katanya tepat. Di Berlin, saya rasa saya tidak akan dapat lari daripada label itu, walau sekuat mana pun saya berusaha, sukar untuk mengubah persepsi orang. Lalu dia mencadangkan agar saya memulakan hidup baru di Malaysia. Di sana, tiada siapa yang tahu tentang masa lalu awak, jadi awak boleh mulakan hidup yang betul-betul baru. Awak boleh bina identiti awak sendiri. Pada mulanya, saya fikir itu idea yang tidak masuk akal. Bagaimana saya hendak hidup di negara asing yang bahasanya saya tidak tahu, budayanya saya tidak faham. Tetapi Amir berkata dia yakin saya boleh melakukannya. Pada mulanya, dia akan membantu semampunya. Dia akan carikan rumah, carikan kerja dan ajarkan bahasa Melayu. Bahasa boleh dipelajari, orang boleh dikenali, budaya boleh dibiasakan. Dan yang paling penting, orang Malaysia baik dengan orang asing dan suka orang yang rajin. Malam itu, saya pulang ke rumah dan berfikir panjang. Saya cuba bayangkan masa depan saya di Berlin dan ia kelihatan sangat suram. Walaupun perniagaan ayah pulih, pandangan dan prasangka orang tidak akan mudah berubah. Dan walaupun keadaan kewangan pulih, hubungan yang telah rosak tidak mungkin dapat dibaiki. Jadi, adakah lebih baik untuk saya memulakan semula di tempat yang sama sekali berbeza, di mana tiada siapa yang mengenali saya? Saya berasa takut, tetapi pada masa yang sama, ada sedikit rasa teruja. Untuk benar-benar hidup dengan usaha sendiri, untuk diiktiraf atas kemampuan sendiri. Selepas beberapa hari berfikir, saya bertanya kepada Amir sekali lagi, betul ke saya boleh mulakan hidup baru di Malaysia? Dia menjawab tanpa teragak-agak dengan suara yang penuh keyakinan, boleh. Mungkin tak mudah, tapi pasti bukan mustahil. Dan ia jauh lebih baik daripada hidup di sini sambil risaukan pandangan orang. Didorong oleh keyakinan dan galakannya, dan lebih-lebih lagi, dengan perasaan bahawa saya tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dirugikan, saya akhirnya membuat keputusan yang tidak pernah saya bayangkan. Meninggalkan Berlin dan pergi ke Malaysia. Meninggalkan tanah air yang telah saya diami selama 22 tahun, tempat yang penuh dengan kenangan saya, untuk memulakan semula di negara yang sama sekali asing. Memberitahu ayah tentang rancangan saya tidak sesukar yang saya sangka. Reaksi ayah yang seolah-olah sudah berputus asa, hampir acuh tak acuh. Beliau hanya berpesan, jaga diri sambil memberikan sekeping kad kredit terakhir yang saya ada. Hadnya tidak banyak yang tinggal, tetapi saya fikir ia akan membantu untuk permulaan. Tanggapan pertama saya ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA masih segar dalam ingatan. Suasananya sangat berbeza daripada lapangan terbang Berlin Brandenburg. Orang ramai bergerak pantas dan bahasa Melayu yang kedengaran di mana-mana adalah bahasa yang benar-benar asing bagi saya. Saya tidak faham pengumuman di lapangan terbang, malah untuk mencari pintu keluar pun saya sesat. Apabila Amir menunggu saya di pintu ketibaan, saya benar-benar berasa lega. Jika dia tiada, saya pasti sudah sesat di lapangan terbang. Dia dengan selamba menarik beg pakaian saya yang berat dan berkata, kita naik tren. Bagi saya, yang selalunya menggunakan teksi atau kereta peribadi di Berlin, menaiki tren adalah pengalaman baru. Di dalam tren, saya pertama kali merasai kesibukan budaya Malaysia. Orang ramai bergerak dengan sangat pantas dan sebaik sahaja pintu tren terbuka, mereka meluru keluar. Amir memegang tangan saya supaya saya tidak hilang dan membelah lautan manusia. Saya masih ingat kehangatan tangannya. Amir membawa saya ke sebuah pekan kecil di pinggir Kuala Lumpur. Ia adalah sebuah bilik studio di sebuah flat, lebih kecil daripada tandas di rumah saya di Berlin. Tetapi Amir menjelaskan, tempat ni okey untuk tinggal seorang. Pengangkutan awam pun senang dan harga barang pun murah. Cahaya petang yang masuk melalui tingkap kecil itu kelihatan malap dan dari luar hanya kelihatan kaki orang yang lalu lalang. Malam pertama, sambil makan mi segera yang dimasak oleh Amir, saya berfikir panjang, adakah saya benar-benar boleh hidup di bilik kecil ini, di negara asing ini? Rasa cemas mula menyelubungi. Bunyi bising dari luar tingkap, bunyi tapak kaki dari tingkat atas, semuanya terasa asing dan tidak selesa. Tetapi pada masa yang sama, saya juga merasakan sejenis kebebasan. Di sini tiada siapa yang akan melihat saya sebagai anak perempuan keluarga mula. Keesokan harinya, saya memulakan kehidupan berdikari secara rasmi.
Amir berkata dia akan membantu untuk beberapa hari, tetapi saya fikir saya perlu belajar berdikari secepat mungkin. Pertama sekali, saya perlu belajar bahasa Melayu. Saya memuat turun aplikasi pertukaran bahasa yang disyorkan oleh Amir dan membeli buku asas bahasa Melayu. Tetapi realitinya jauh lebih sukar daripada yang saya sangka. Malah untuk membeli barang di kedai runcit pun bukan mudah. Apabila juruang bertanya sesuatu, saya hanya boleh mengangguk atau menunjukkan riak muka serba salah. Untuk beberapa hari pertama, saya hanya makan nasi bungkus. Masalah terbesar adalah wang. Kad kredit saya semakin menipis dan saya tidak boleh meminta bantuan daripada ibu bapa saya. Jadi saya memutuskan untuk mencari kerja sambilan. Amir menunjukkan laman web carian kerja, tetapi tidak banyak pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang asing. Tambahan pula, dengan keadaan saya yang tidak boleh berbahasa Melayu, pilihan menjadi lebih terhad. Selepas beberapa hari menelefon ke sana-sini, kebanyakannya menolak kerana masalah bahasa. Tempat seperti kafe dan restoran menolak dengan sopan kerana memerlukan komunikasi dengan pelanggan. Kedai serbaneka pun sama. Perasaan putus asa semakin menebal. Di tengah-tengah keputusasaan itu, saya menerima panggilan daripada sebuah syarikat agensi pekerjaan kecil. Ada kerja membersihkan bangunan pejabat dan mereka kata tidak mengapa jika tidak boleh berbahasa Melayu. Cara kerja mudah sahaja dan rakan sekerja lain akan mengajar. Gajinya adalah pada tahap gaji minimum tetapi saya tidak mempunyai pilihan lain. Hari pertama bekerja, saya terpaksa bangun pada pukul 5 pagi, waktu yang tidak pernah saya bayangkan di Berlin. Saya menaiki tren ke sebuah bangunan pejabat di pusat bandar, walaupun pada waktu itu, tren agak sesak dengan orang yang kebanyakannya seperti saya, pergi bekerja. Setibanya di bangunan, saya bertemu dengan ketua pasukan, seorang wanita bernama Puan Fatimah. Beliau kelihatan sebaya dengan ibu saya dan tanggapan pertama saya adalah beliau seorang yang agak garang. Tetapi, semasa beliau mengajar saya bekerja, saya dapati beliau sebenarnya seorang yang sangat baik hati dan teliti. Kerja pertama yang saya pelajari pada hari itu ialah membersihkan tangga. Saya perlu mengemop setiap anak tangga. Pada mulanya ia kelihatan mudah, tetapi apabila saya melakukannya sendiri, ia adalah kerja yang sangat berat. Melutut sambil mengemok tangga membuatkan kaki saya cepat sakit. Saya pernah bermain tenis dan menunggang kuda di Berlin, tetapi ini adalah kali pertama saya melakukan kerja fizikal seperti ini. Puan Fatimah mengeluh melihat cara saya membersih yang kekok. Bukan macam tu, katanya, sambil menunjukkan cara yang betul. Jumlah air, cara memerah kain, arah mengelap, semuanya ada tekniknya. Saya memerhatikan pergerakannya dengan teliti dan cuba menirunya. Waktu makan tengah hari, Puan Fatimah berkongsi bekal nasi lemak yang dibawanya. Ia dimasak sendiri di rumah dan rasanya sangat sedap. Ketika itulah, buat pertama kalinya, saya merasakan seperti memakan makanan hangat yang dimasak dengan kasih sayang. Di Berlin, semua makanan disediakan oleh chef atau pembantu rumah, tetapi ini berbeza. Saya dapat merasakan keikhlasannya. Selepas seminggu, saya mula terbiasa dengan kerja. Selain membersihkan tangga, saya juga ditugaskan untuk membersihkan koridor, pejabat dan tandas. Terutamanya apabila menyapu koridor, saya merasakan satu kepuasan yang aneh. Melihat tempat yang saya lalui menjadi bersih, saya merasakan kerja ini juga mempunyai nilainya. Puan Fatimah juga mula menerima saya. Pada mulanya, beliau seolah-olah tidak mempedulikan saya kerana saya orang asing, tetapi melihat kesungguhan saya, beliau mula membuka hatinya. Kadang-kadang beliau mengajar saya bahasa Melayu dan juga berkongsi petua kerja. Namun, masalahnya adalah membersihkan tandas. Tandas wanita tidak menjadi masalah, tetapi tandas lelaki adalah cabarannya. Untuk beberapa hari pertama, Puan Fatimah menggantikan saya, tetapi selepas seminggu, beliau berkata saya perlu melakukannya sendiri. Sudah tentu, letak papan tanda sedang dibersihkan sebelum masuk. Hari pertama saya membersihkan tandas lelaki, saya benar-benar gemetar. Saya meletakkan papan tanda dengan betul dan membiarkan pintu sedikit terbuka supaya orang tahu ia sedang dibersihkan. Saya masuk dengan berhati-hati. Beberapa minit pertama berjalan lancar, menggemop lantai, membersihkan sinki, mengelap cermin, kerja-kerja rutin. Tetapi pada ketika itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku.
tiba-tiba seseorang masuk ke dalam tandas walaupun papan tandas sedang dibersihkan jelas terpampang. Saya terkejut dan memandang orang itu, seorang lelaki lingkungan 40-an yang kelihatan seperti pekerja pejabat. Beliau melihat saya tetapi langsung tidak terkejut dan terus berjalan ke arah urinal. Saya kaku. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Patutkah saya keluar atau teruskan membersih? Saya benar-benar keliru. Tetapi yang lebih mengejutkan, lelaki itu mula membuang air kecil seolah-olah tiada apa yang berlaku, walaupun saya berada betul-betul di sebelahnya, sedang mengemop lantai. Pada saat itu, saya benar-benar tidak tahu ke mana hendak memandang. Saya hanya menatap lantai, tetapi selepas selesai, lelaki itu sempat mengucapkan terima kasih kepada saya sebelum keluar, seolah-olah situasi itu sangat normal. Dan yang lebih menghairankan adalah apa yang berlaku selepas itu. 2-3 orang lelaki lagi masuk berturut-turut, semuanya memberikan reaksi yang sama. Mereka melihat saya, tetapi langsung tidak peduli dan terus menggunakan tandas seperti biasa sebelum keluar. Mereka berkelakuan seolah-olah saya halimunan. Saya semakin keliru. Adakah ini situasi yang normal? Adakah saya yang salah faham? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin berlaku di Berlin. Di sana, jika ada orang berlainan jantina di dalam tandas, walaupun sebagai petugas pembersihan, mereka pasti akan keluar dan masuk semula kemudian. Akhirnya, saya tidak tahan dan berlari keluar dari tandas. Ketika saya sedang tercungap-cungap di koridor, Puan Fatimah datang menghampiri. Melihat keadaan saya, beliau bertanya apa yang telah berlaku. Dengan suara yang bergetar, saya menceritakan apa yang baru terjadi. Tetapi reaksi Puan Fatimah tidak seperti yang saya jangkakan. Beliau ketawa seolah-olah itu bukan perkara besar. Ini kerja. Jadi di sini tak apa, katanya. Beliau menjelaskan, sesetengah orang anggap pekerja pembersihan ni macam halimunan, jadi mereka tak peduli. Awak yang terlalu sensitif. Walaupun mendengar penjelasannya, saya masih tidak dapat menerimanya dengan serta-merta. Walaupun ia perbezaan budaya, saya masih berasa janggal dan tidak selesa. Tetapi Puan Fatimah berkata beliau akan tunjukkan sendiri caranya. Apabila kami masuk semula ke dalam tandas lelaki bersama-sama, seorang lagi pekerja pejabat masuk dan ia benar-benar pelik. Lelaki itu melihat Puan Fatimah dan menyapanya dengan selamba. Kemudian, dia menggunakan tandas seperti biasa dan keluar. Puan Fatimah juga meneruskan kerjanya seperti tiada apa-apa yang berlaku. Melihat keadaan itu, saya mula faham sedikit demi sedikit bahawa ini adalah sebahagian daripada budaya kerja di sini dan orang yang membersih dianggap seolah-olah tidak wujud, bukan kerana niat jahat, tetapi hanya diterima sebagai sebahagian daripada rutin harian. Selepas beberapa hari, saya mula menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Saya tidak lagi panik seperti pada mulanya, namun saya masih belum berasa selesa sepenuhnya. Walau bagaimanapun, saya cuba menganggapnya sebagai sebahagian daripada kerja saya. Melalui pengalaman ini, saya menyedari banyak perkara. Pertama, betapa besarnya perbezaan budaya. Perkara yang saya anggap biasa di Berlin sama sekali tidak terpakai di sini, dan saya juga mula memahami realiti pekerjaan sebenar. Di Berlin, saya tidak pernah mengalami sendiri apa itu bekerja. Segala-galanya diuruskan oleh orang lain, dan saya hanya menikmati hasilnya. Tetapi di sini, saya terpaksa mengotorkan tangan saya sendiri, melutut dan berpeluh. Pada mulanya ia sukar dan memalukan, tetapi lama-kelamaan saya mula merasakan ia juga mempunyai nilainya. Terutamanya apabila melihat tempat yang saya bersihkan menjadi bersih, saya benar-benar berasa puas. Melihat seseorang berjalan di atas lantai yang saya mop atau menggunakan tandas yang saya bersihkan, saya merasakan saya juga memberikan sumbangan kecil kepada masyarakat ini. Puan Fatimah juga semakin menghargai saya. Beliau memuji saya kerana daripada seorang yang kekok pada mulanya, kini saya boleh melakukan kerja dengan cekap seorang diri dan kadang-kadang beliau juga menjelaskan tentang budaya Malaysia. Beliau memberitahu mengapa orang Malaysia tidak mengendahkan pekerja pembersihan, malah berterima kasih. Katanya, ada kesedaran bahawa setiap pekerjaan mempunyai nilai dan ia adalah kerja yang perlu dilakukan oleh seseorang. Oleh itu, pekerja pembersihan juga patut dihormati.
Perasaan ketika menerima gaji pertama saya benar-benar istimewa. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ia adalah wang yang saya perolehi dengan usaha saya sendiri. Di Berlin, wang hanyalah sesuatu yang sedia ada, tetapi di sini, ia adalah hasil titik peluh saya. Dengan wang itu, perkara pertama yang saya beli adalah sebuah cawan mok kecil. Cawan biasa yang dijual di kedai, tetapi bagi saya, ia sangat berharga. Sambil minum kopi dari cawan itu, saya menyedari betapa hidup saya telah berubah. Beberapa bulan lalu, saya minum teh yang disediakan oleh pembantu rumah di rumah agam di Berlin. Kini, saya minum kopi di sebuah bilik studio sempit dengan cawan yang saya beli dengan wang hasil usaha sendiri. Ia sukar, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan satu pencapaian, keyakinan bahawa saya benar-benar boleh hidup berdikari mula tumbuh. Walaupun ada pengalaman mengejutkan seperti ditandas lelaki, saya menganggapnya sebagai sebahagian daripada proses penyesuaian saya dengan masyarakat ini. Amir kadang-kadang akan bertanya khabar dan memberikan semangat. Melihat saya bekerja, dia berkata, "Awak memang hebat." Saya sendiri pun masa pertama kali pergi ke luar negara tak dapat menyesuaikan diri secepat ini. Galakannya menjadi sumber kekuatan yang besar bagi saya. Begitulah, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu dan saya semakin menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Bahasa Melayu saya juga semakin baik dan saya boleh berbual ringkas dengan Puan Fatimah. Dan yang paling penting, saya menemui sisi baru diri saya. Di Berlin, saya hidup bergantung pada orang lain, tetapi di sini, saya benar-benar berdikari. Saya terpaksa menyelesaikan segala-galanya sendiri dan dalam proses itu, saya sedar bahawa saya lebih kuat daripada yang saya sangka. Pengalaman mengejutkan di tandas lelaki itu, kini saya anggap sebagai titik perubahan penting dalam hidup saya. Pada masa itulah saya berhadapan dengan realiti sebenar dan mula memahami apa itu kehidupan yang sebenar. Memasuki bulan ketiga kehidupan di Malaysia, saya semakin menyayangi tempat ini. Bangun pada pukul 5 pagi setiap hari sudah menjadi kebiasaan dan rutin harian bersama Puan Fatimah juga terasa semula jadi. Apa yang paling penting, setiap barang yang saya beli dengan wang hasil titik peluh sendiri terasa sangat berharga. Terutamanya cawan mok kecil yang saya beli dengan gaji pertama itu mempunyai makna yang sangat istimewa. Saya mempunyai beratus-ratus cawan teh dan kopi di Berlin, tetapi tiada satu pun yang setanding dengan cawan mok biasa ini. Setiap pagi, sambil minum kopi segera dari cawan itu, saya menyedari betapa diri saya telah berubah. Amir juga kadang-kadang datang melawat ke bilik saya dan akan ketawa melihat cawan itu. Melihat betapa saya menghargainya, dia kelihatan sangat kagum. Ketika itulah, buat pertama kalinya, saya merasakan saya telah menjadi seseorang yang membanggakan bagi orang lain. Kerja saya juga semakin baik. Kini saya boleh membersihkan seluruh bangunan seorang diri tanpa bantuan. Puan Fatimah, membersihkan tandas lelaki juga tidak lagi begitu menakutkan. Walaupun masih belum selesa sepenuhnya, saya telah menerimanya sebagai sebahagian daripada kerja saya. Kemahiran bahasa Melayu saya juga semakin meningkat. Saya boleh berbual ringkas dengan Puan Fatimah dan urusan membeli belah di kedai serbaneka atau menaiki tren menjadi lebih lancar. Kadang-kadang, semasa makan tengah hari bersama makcik-makcik pembersih yang lain, mereka akan melayan saya dengan baik walaupun berasa hairan kerana saya orang asing. Saya fikir hari-hari yang biasa tetapi berharga ini akan berterusan, tetapi suatu hari, panggilan telefon daripada ayah saya tiba. Panggilan pertama daripada ayah selepas beberapa bulan dan suaranya sangat berbeza, lebih tenang dan penuh keyakinan. Ayah berkata, keadaan syarikat telah bertambah baik. Beliau telah bertemu dengan pelabur baru dan perniagaan kembali ke landasan yang betul. Yang paling penting, perhatian media telah beralih ke tempat lain dan dari segi sosial, kami tidak lagi menjadi tumpuan. Kemudian, ayah berkata sudah tiba masanya untuk membawa saya pulang ke Jerman. Beliau menggunakan ungkapan, "Cukuplah bermain miskin, pulanglah ke rumah." Mendengar kata-kata itu, saya berasa sedikit tidak selesa. Saya sedih kerana beliau menganggap masa yang saya habiskan di Malaysia hanyalah permainan. Tetapi pada masa yang sama, perasaan saya bercampur baur. Saya juga merindui ayah, ibu dan Berlin. Walau bagaimanapun saya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia, saya tetap merindui keluarga dan kadang-kadang berasa sunyi.
Ayah menyuruh saya pulang ke Berlin dalam masa seminggu. Tiket kapal terbang sudah ditempah dan rumah juga sudah dikemas semula. Saya sukar untuk membuat keputusan tergesa-gesa dan meminta masa beberapa hari. Malam itu, saya bertemu Amir dan menceritakan tentang panggilan telefon daripada ayah. Amir mendengar cerita saya sehingga akhir dan kemudian bertanya, apa yang awak betul-betul nak buat? Awak nak balik Berlin atau nak terus tinggal di Malaysia? Sejujurnya, saya sendiri tidak pasti. Kehidupan di Malaysia sukar tetapi memuaskan dan yang paling penting, ia adalah kehidupan yang saya bina sendiri. Tetapi Berlin tetap kampung halaman saya, tempat keluarga saya berada. Dan jika perniagaan ayah benar-benar pulih, saya mungkin boleh kembali kepada kehidupan selesa seperti dahulu. Selepas berfikir selama beberapa hari, saya memutuskan untuk pulang ke Berlin terlebih dahulu. Tetapi saya berjanji kepada Amir bahawa saya pasti akan kembali. Saya tahu betapa berharganya pengalaman di Malaysia bagi saya dan betapa pentingnya Amir dalam hidup saya. Amir berkata dia menghormati keputusan saya. Penting untuk jumpa keluarga dan penting juga untuk tengok macam mana keadaan di Berlin dah berubah. Cuma, jangan lupakan apa yang awak dah belajar di Malaysia. Dan kalau awak betul-betul susah, awak sentiasa boleh balik ke sini. Apabila saya memberitahu Puan Fatimah bahawa saya akan pulang ke Berlin buat sementara waktu, beliau kelihatan sedikit sedih. Baru pandai kerja, kenapa nak pergi? Katanya, tetapi pada masa yang sama, beliau faham bahawa bertemu keluarga adalah penting. Kalau awak balik nanti, tempat awak saya simpan, janjinya, malam sebelum berlepas, saya membungkus cawan muk kesayangan saya dengan cermat. Saya mahu membawanya ke Berlin dan menunjukkannya kepada ayah. Saya mahu memberitahunya tentang kehidupan yang saya lalui di Malaysia dan tentang perkara-perkara yang saya hargai sekarang. Ketika Amir menghantar saya di KLIA, perasaan saya bercampur baur. Saya teringat akan kebimbangan dan ketakutan yang saya rasai ketika pertama kali tiba di sini beberapa bulan lalu, tetapi kini saya merasakan saya telah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Dulu saya datang seperti orang yang melarikan diri, tetapi kali ini, saya pergi dengan perasaan seperti ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Perasaan ketika tiba di lapangan terbang Berlin-Brandenburg juga berbeza. Pemandangan yang biasa, bahasa yang biasa didengar, tetapi entah kenapa terasa asing. Seolah-olah saya kembali ke tempat yang telah lama saya tinggalkan. Setibanya di rumah dan bertemu ayah dan ibu, banyak perkara telah berubah. Pertama sekali, suasana rumah itu sendiri sangat berbeza. Tiada lagi pembantu rumah yang sibuk bergerak ke sana kemari seperti dahulu, tetapi tidak juga seperti di Malaysia di mana saya terpaksa melakukan semuanya sendiri. Ia adalah kehidupan pertengahan. Ayah, sebaik sahaja melihat saya, berkata, kamu dah banyak berubah. Wajah, bentuk badan dan yang paling penting, aura kamu sangat berbeza. Pada mulanya saya fikir beliau memuji, tetapi lama-kelamaan saya sedar bukan begitu. Masalah pertama adalah cara saya bercakap. Ungkapan yang saya pelajari secara semula jadi semasa tinggal di Malaysia, mula bercampur dalam bahasa Jerman saya. Saya terbiasa bercakap dengan lebih terus terang dan ringkas, tetapi ayah menganggapnya sebagai kurang sopan. Yang kedua adalah pakaian saya. Di Malaysia, saya memakai pakaian yang praktikal dan selesa, tetapi di mata ayah, ia kelihatan terlalu selekeh. Beliau menyuruh saya memakai gaun dan sut seperti dahulu, tetapi saya merasakan pakaian seperti itu kini terlalu mengongkong. Kejutan terbesar adalah apabila saya menyediakan sarapan sendiri. Ia adalah perkara biasa di Malaysia, tetapi ayah benar-benar marah melihatnya. Anak perempuan keluarga Mueller buat kerja dapur. Kenapa kamu jadi macam ni? Jeritnya. Saya tidak faham. Mengapa menjadi berdikari itu satu kesalahan? Mengapa melakukan sesuatu dengan tangan sendiri itu memalukan? Di Malaysia, perkara seperti inilah yang membanggakan. Beberapa hari kemudian, saya mengetahui rancangan sebenar ayah sebab beliau memanggil saya pulang ke Berlin bukan sekadar untuk pertemuan keluarga. Ayah telah merancang perkahwinan strategik untuk memulihkan perniagaannya. Pasangannya adalah anak kepada rakan kongsi perniagaan baru ayah. Seorang lelaki yang kira-kira 10 tahun lebih tua daripada saya dan pernah berkahwin dan bercerai sekali. Tetapi bagi ayah, semua itu tidak penting. Yang penting adalah keuntungan perniagaan yang boleh diperolehi melalui perkahwinan itu.
Ayah menganggap masa yang saya habiskan di Malaysia sebagai sejenis fasa pemberontakan. Sekarang pemberontakan tu dah tamat, jadi kembalilah kepada realiti dan laksanakan tanggungjawab keluarga. Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar terkejut. Semua yang saya alami di Malaysia, apa yang saya pelajari di sana, kepuasan dan kebebasan yang saya rasai, ayah langsung tidak faham. Malah, beliau menganggap pengalaman itu telah merosakkan saya. Selama beberapa hari saya cuba berbincang dengan ayah, tetapi jurang antara kami tidak dapat dirapatkan. Saya cuba menjelaskan betapa berharganya pengalaman di Malaysia, betapa saya telah matang di sana. Tetapi ayah menolak semuanya sebagai kerenah budak-budak. Pertemuan dengan calon suami juga diatur. Dalam pertemuan yang diadakan di sebuah restoran mewah itu, saya berasa sangat tidak selesa. Lelaki itu memandang saya seolah-olah saya adalah barang dagangan dan perbualan kami kebanyakannya berkisar tentang perniagaan. Di situlah saya sedar dengan jelas apa jenis kehidupan yang saya benar-benar inginkan dan dengan siapa saya ingin bersama. Saya sekali lagi merasakan betapa berharganya masa yang sederhana tetapi jujur yang saya habiskan bersama Amir di Malaysia. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak boleh lagi hidup mengikut rancangan ayah. Pengalaman di Malaysia telah menyedarkan saya dengan jelas bahawa hidup saya adalah pilihan saya sendiri. Tetapi daripada bersemuka secara langsung dengan ayah, saya memilih untuk pergi secara senyap. Saya memutuskan untuk tidak memberikan sebarang penjelasan lagi. Ayah tidak akan cuba memahami kata-kata saya. Pagi keesokan harinya, saya mengemas barang-barang ringkas. Cawan muk yang saya bawa dari Malaysia juga saya bungkus semula dan di atas meja ayah, saya meninggalkan sepucuk surat. Dalam surat itu, bukannya penjelasan panjang, saya hanya menulis satu ayat. Mulai sekarang, hidup saya adalah pilihan saya. Saya rasa tiada kata-kata lain yang diperlukan. Di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, saya memandang pemandangan bandar Berlin sekali lagi. Meninggalkan bandar tempat saya dilahirkan dan dibesarkan ini sekali lagi memang menyedihkan, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan satu kelegaan. Saya merasakan kini saya benar-benar boleh hidup di tempat yang saya inginkan, dengan cara yang saya inginkan. Saya menghantar mesej kepada Amir. Saya akan pulang tidak lama lagi. Dan kali ini, nampaknya saya akan tinggal di Malaysia untuk selamanya. Balasannya ringkas tetapi hangat. Saya tunggu. Begitulah, saya menaiki penerbangan ke Malaysia buat kali kedua. Kali ini bukan dengan perasaan melarikan diri. Ia adalah perjalanan untuk mencari kehidupan yang saya benar-benar inginkan. Dan saya tahu, di destinasi perjalanan itu, ada seseorang yang menunggu, yang menerima saya seadanya. Sambil meninggalkan Berlin, saya yakin keputusan kali ini akan menjadi pilihan yang paling penting dalam hidup saya dan saya tahu saya tidak akan menyesalinya. Perasaan ketika tiba di KLIA buat kali kedua sangat berbeza. Kali ini bukan perasaan hilang arah tetapi keyakinan. Saya tahu di mana tempat yang sepatutnya saya berada. Apabila Amir menunggu di pintu ketibaan, emosi yang saya tahan selama ini meletus dan saya menangis dalam pelukannya. Saya menceritakan segalanya kepada Amir. Apa yang saya alami di Berlin, rancangan perkahwinan strategik ayah dan keputusan akhir yang saya buat. Amir mendengar cerita saya sehingga akhir dan kemudian bertanya, "Jadi, sekarang awak dah betul-betul pasti?" Saya menjawab tanpa teragak-agak, "Ya." Malam itu, di bilik Amir, kami berbincang dengan serius tentang rancangan masa depan kami. Saya memberitahunya bahawa saya tidak akan kembali ke Berlin lagi. Saya mahu memulakan kehidupan baru di Malaysia bersama Amir. Amir juga berkata beliau mempunyai perasaan yang sama. Dan secara semula jadi, perbualan beralih kepada perkahwinan. Sejujurnya, pada mulanya saya sedikit takut. Saya tahu betapa besarnya keputusan untuk berkahwin, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan tiada apa yang lebih pasti. Bersama Amir, saya rasa saya boleh mengatasi apa jua kesukaran. Yang paling saya risaukan adalah ibu bapa Amir. Apa reaksi mereka apabila anak lelaki mereka tiba-tiba memberitahu mahu berkahwin dengan wanita asing? Terutamanya jika mereka mengetahui latar belakang saya yang rumit, mereka pasti akan lebih risau. Tetapi Amir yakin ibu bapanya akan faham. Mereka bukan jenis orang yang menilai orang dari luaran atau latar belakang. Malah, mereka lebih menghargai orang yang telah melalui masa sukar bersama.
Apabila hari untuk bertemu ibu bapanya ditetapkan, saya benar-benar gemetar. Saya tidak tahu apa yang patut dipakai, apa yang patut dibualkan, bagaimana cara untuk memberi salam. Amir berkata, jangan gemetar sangat, jadi diri awak yang biasa saja. Rumah ibu bapa Amir terletak di sebuah kawasan perumahan yang tenang di pinggir bandar. Sebuah rumah 2 tingkat yang tidak begitu besar, dengan taman yang ditanam dengan bunga dan sayur-sayuran oleh ibunya sendiri. Sejak tiba di hadapan rumah, saya sudah dapat merasakan kehangatan. Ibu Amir, yang kelihatan dalam lingkungan awal 50-an, menyambut saya dengan senyuman yang sangat mesra. Ayahnya pula seorang yang pendiam, tetapi memberi gambaran sebagai seorang yang baik hati. Cara mereka melayan saya sangat semula jadi, tidak seperti pandangan terhadap calon menantu asing yang pertama kali bertemu. Apabila saya cuba membantu menyediakan makanan, Ibu Amir terkejut apabila mengetahui saya boleh memasak nasi goreng. Nampaknya Amir tidak memberitahunya terlebih dahulu, tetapi melihat kemahiran masakan Malaysia saya, beliau berkata, "Pandai betul kamu ni." Kata-kata Ibu Amir pada majlis itu masih saya ingat sehingga kini. Orang yang bersama kita waktu susah itulah keluarga sebenar. Orang yang hanya ada waktu senang bukan yang tulen. Melihat kamu berdua saling menjaga dalam keadaan sukar, makcik pasti kamu akan jadi pasangan yang baik. Ayahnya juga berkata dengan perlahan, sejak Amir balik dari Berlin, dia banyak cerita pasal kamu. Nampaknya dari dulu lagi dia dah buat keputusan. Lepas jumpa kamu, pakcik rasa pakcik faham kenapa. Kamu nampak macam orang yang sangat jujur dan baik hati. Petang itu, dalam perjalanan pulang, saya merasakan banyak perkara. Kehangatan dan pemahaman yang ditunjukkan oleh ibu bapa Amir dan apa makna keluarga yang sebenar. Ia sangat berbeza dengan hubungan yang dingin dan penuh perhitungan di Berlin. Kami memutuskan untuk mengadakan majlis perkahwinan yang ringkas. Daripada majlis yang gah, kami mahu mengadakan majlis yang senyap dan hanya dihadiri oleh orang yang benar-benar kami hargai. Amir juga berpendapat sama. Permulaan kami mestilah sederhana tetapi jujur. Pertama sekali, kami terpaksa mencari rumah untuk tinggal bersama. Bilik Amir terlalu sempit dan tempat tinggal saya juga sama. Kami mula mencari tempat yang sedikit lebih besar. Oleh kerana bajet tidak banyak, pilihan kami terhad, tetapi akhirnya kami berjaya menyewa sebuah apartmen kecil dengan 2 bilik. Malam pertama di rumah baru, kami duduk di lantai sambil memasak mi segera dan merancang masa depan. Amir berkata dia mungkin mempunyai peluang untuk naik pangkat di syarikatnya dan saya pula berkata saya sedang mencari kerja baru. Kerja membersih juga bermakna, tetapi kali ini saya mahu kerja yang lebih stabil. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kerja sambilan sebagai pelayan di sebuah kafe berdekatan. Bahasa Melayu saya sudah jauh lebih baik dan komunikasi asas dengan pelanggan tidak lagi menjadi masalah. Pemilik kafe juga gembira mengambil saya bekerja, melihat kesungguhan saya walaupun saya orang asing. Kerja di kafe jauh lebih menyeronokkan daripada kerja membersih, berbual dengan pelanggan, menyediakan kopi, menghantar pencuci mulut, semuanya menarik. Terutamanya apabila saya mula mempunyai pelanggan tetap, kemahiran bahasa Melayu saya semakin meningkat. Suatu hari, seorang pelanggan, setelah mengetahui saya orang asing, bertanya dengan hairan mengapa saya datang ke Malaysia. Saya menjawab ringkas, kerana cinta, dan beliau kelihatan gembira, romantiknya cerita awak. Detik-detik seperti itu sangat berharga bagi saya. Rutin harian bersama Amir juga membahagiakan. Bangun bersama pada waktu pagi, makan sarapan ringkas, dan masing-masing pergi ke tempat kerja telah menjadi kebiasaan. Pada waktu malam, kami akan pulang, memasak makan malam bersama, menonton TV atau berjalan-jalan untuk mengakhiri hari. Terutamanya saya suka pergi membeli belah bersama pada hujung minggu, memilih sayur-sayuran segar di pasar, berbincang apa yang hendak dimasak dan memasak bersama. Semua proses itu menyeronokkan. Ia adalah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah saya alami di Berlin. Saya fikir hari-hari yang biasa dan bahagia ini akan berterusan, tetapi suatu hari, satu perkara yang tidak dijangka berlaku. Ayah tiba-tiba menghubungi dan mengatakan akan melawat Malaysia. Apabila menerima panggilan ayah, saya benar-benar panik. Tanpa sebarang amaran, beliau akan tiba di Malaysia dalam beberapa hari. Dan beliau berkata mahu melihat sendiri di mana dan bagaimana saya hidup.
Setelah berbincang dengan Amir, kami fikir tiada sebab untuk mengelak daripada ayah. Suatu hari nanti kami tetap perlu bertemu dan lebih baik jika kami menunjukkan keikhlasan kami. Cuma, kami tidak dapat meramalkan apa reaksi ayah nanti. Pada hari ayah tiba, saya sedang bekerja seperti biasa di kafe. Ayah telah mencari alamat kafe terlebih dahulu dan datang sendiri. Sebaik sahaja beliau melihat saya memakai apron dan menghantar kopi, saya dapat melihat wajahnya menjadi tegang. Selepas saya habis bekerja dan bertemu ayah, buat pertama kalinya selepas sekian lama, saya berhadapan dengan kemarahannya. Hanya untuk buat kerja macam ni kamu datang sampai sini, marahnya. Macam mana anak perempuan keluarga Mueller boleh buat kerja remeh macam ni, jeritnya. Tetapi, berbeza daripada dahulu, saya dapat menjawab dengan tenang. Saya berkata kepada ayah, saya sekarang sangat bahagia. Saya hidup dengan wang hasil usaha sendiri dan bersama dengan orang yang saya pilih sendiri. Kerja ni tak remeh, ia kerja yang sangat mulia. Mendengar kata-kata itu, riak wajah ayah perlahan-lahan berubah daripada marah kepada keliru dan kemudian kepada riak tidak faham. Buat pertama kalinya, ayah tidak dapat membalas kata-kata saya dan terdiam. Malam itu, kami mengatur pertemuan antara Amir dan ayah. Pada mulanya suasananya janggal, tetapi melihat Amir berbual dengan ayah dengan sopan tetapi yakin, saya berasa sangat bangga. Amir menceritakan dengan jujur bagaimana pertemuan kami bermula, bagaimana saya hidup di Malaysia dan betapa beliau menghargai saya. Beliau juga memberitahu bahawa kami sedang merancang masa depan bersama dan walaupun sederhana, kami ingin membina keluarga yang bahagia. Menjelang akhir perbualan, ayah bertanya kepada Amir, betul ke kamu boleh bahagiakan Elizabeth dan boleh kamu bertanggungjawab seumur hidup? Amir menjawab dengan suara yang penuh keyakinan, ya. Soalan seterusnya yang ayah ajukan kepada saya benar-benar mengagumkan. Dengan suara yang perlahan, beliau bertanya, kamu betul-betul bahagia? Saya mengangguk sambil tersenyum ceria seperti kanak-kanak. Pada saat itu, ekspresi yang terukir di wajah saya pasti sangat cerah sehinggakan ayah sendiri kelihatan terkejut. Ayah terdiam memandang saya seketika, kemudian perlahan-lahan terduduk di kerusi dan seolah-olah bercakap sendirian. Beliau berkata, sejak kamu kecil, baru kali ni ayah nampak kamu senyum macam tu. Dulu pun, macam nilah, muka kamu suci dan ceria. Malam itu, saya dan ayah berbual panjang. Ayah berkata kini beliau faham mengapa saya kelihatan begitu muram di Berlin. Dan melihat saya sekarang, walaupun sukar untuk difahami, beliau mahu menghormati pilihan saya. Keesokan harinya, sebelum pulang ke Jerman, ayah merestui perkahwinan kami. Tiada sebarang syarat. Beliau hanya berpesan, kadang-kadang kabarkan berita dan kalau ada apa-apa yang susah, hubungilah. Selepas ayah pergi, saya berasa sangat lega. Seolah-olah beban terakhir telah terangkat. Kini saya benar-benar boleh hidup bebas mengikut kehendak saya. Malam itu, saya dan Amir meraihkannya secara kecil-kecilan. Sambil berkongsi birtin yang dibeli di kedai serbaneka, kami berbual. Selepas ni, saya akan jadi Elizabeth Amir. Ya, ia adalah permulaan baru yang saya pilih sendiri, sangat berbeza daripada masa lalu yang terikat dengan nama Mueller. Sebelum tidur malam itu, saya memandang ke luar tingkap dan berfikir, sungguh menakjubkan bahawa saya kini menjalani kehidupan yang tidak pernah saya bayangkan beberapa tahun lalu. Dan sungguh ajaib, permulaan semua perubahan ini adalah pada hari saya melarikan diri dari tandas lelaki itu. Majlis perkahwinan kami sangat sederhana tetapi sempurna. Ia adalah majlis kecil yang hanya dihadiri oleh ibu bapa Amir dan beberapa rakan karib, tetapi ia lebih bermakna daripada mana-mana majlis perkahwinan yang gah. Daripada gaun pengantin, saya memakai baju kurung. Daripada jambangan bunga yang mahal, saya memegang bunga liar yang dipetik sendiri oleh Amir. Pada saat itu, saya berasa seperti telah menjadi manusia baru. Kehidupan berumah tangga berjalan lebih lancar daripada yang dijangkakan. Saya dan Amir sudah mempunyai pengalaman tinggal bersama, jadi kami sudah tahu corak kehidupan masing-masing. Bangun bersama pada waktu pagi, makan sarapan ringkas dan masing-masing pergi ke tempat kerja menjadi rutin harian. Beberapa bulan selepas berkahwin, Amir berjaya mendapat tawaran kerja tetap di sebuah syarikat besar. Saya masih ingat betapa gembiranya beliau.
Amir, yang selama ini risau walaupun telah memohon di pelbagai tempat, akhirnya mendapat pekerjaan yang stabil. Gajinya juga jauh lebih tinggi. Amir, setelah menerima gaji pertamanya, berkata kepada saya, "Sekarang kita dah lebih stabil dari segi kewangan, jadi awak boleh berhenti kerja di kafe. Berehatlah di rumah." Tetapi saya menggelengkan kepala. "Kerja inilah yang buat saya rasa hidup, buat hari saya lebih bersemangat," kata saya. Sebenarnya, bekerja di kafe bukan semata-mata untuk mencari wang. Perbualan ringkas dengan pelanggan, keseronokan mempelajari menu baru dan yang paling penting, perasaan bahawa saya adalah seorang yang berguna, ia adalah pencapaian yang tidak pernah saya rasai di Berlin. Terutamanya apabila pelanggan tetap datang mencari saya benar-benar berasa puas. Seorang nenek selalu memesan hanya daripada saya, mengatakan kopi yang saya buat adalah yang paling sedap. Seorang lagi pelajar universiti akan sentiasa datang belajar di kafe semasa musim peperiksaan dan memberikan kata-kata semangat kepada saya. Saya fikir hari-hari seperti itu akan berterusan, tetapi suatu hari, satu perubahan besar berlaku dalam hidup saya. Badan saya sentiasa lesu dan selera makan hilang. Apabila saya pergi ke hospital, saya mendapat berita bahawa saya hamil. Pada mulanya saya tidak percaya. Saya dan Amir merasakan kami masih belum bersedia, tetapi nyawa baru datang tanpa mengira rancangan kami. Amir benar-benar gembira. Beliau menangis kegembiraan apabila mendengar berita itu. Saya juga, selepas kejutan itu reda, berasa sangat bahagia. Fikiran bahawa cinta kami berdua akan lahir sebagai nyawa baru membuatkan hati saya sebab. Tetapi awal kehamilan sangat sukar. Alahan saya teruk, hanya dengan menghidu bau pun saya akan muntah dan saya berasa lesu sepanjang hari. Bekerja di kafe juga menjadi semakin sukar. Bau kopi membuatkan saya mual dan berdiri lama juga menyakitkan. Akhirnya, sekitar bulan ketiga kehamilan, saya memutuskan untuk berhenti kerja di kafe. Pemiliknya juga faham dan berjanji akan menyimpan tempat untuk saya jika saya mahu kembali bekerja nanti. Namun, berhenti kerja adalah perubahan besar bagi saya. Semakin banyak masa saya habiskan di rumah, saya merasakan ingin memulakan sesuatu yang baru. Ketika itulah saya terfikir tentang media sosial. Saya fikir jika saya berkongsi pengalaman saya di Malaysia dengan orang asing lain, ia mungkin akan membantu. Pada mulanya, saya hanya memulakan dengan cerita harian yang ringkas, makanan unik yang dijual di kedai serbaneka Malaysia, cara menggunakan trend, kaedah belajar bahasa Melayu. Tetapi lebih ramai orang menunjukkan minat daripada yang saya sangka, terutamanya apabila saya menyiarkan pengalaman saya bekerja sebagai tukang cuci. Sambutannya sangat menggalakkan. Kisah tentang bagaimana seorang dari kelas atasan Jerman akhirnya bekerja sebagai tukang cuci di Malaysia dan apa yang saya pelajari dalam proses itu. Ramai orang meninggalkan komen mengatakan mereka mendapat inspirasi. Saya juga menyiarkan cerita tentang kejutan budaya yang saya alami di tandas lelaki dan ia juga menjadi topik hangat. Orang asing lain berkata mereka pernah mengalami pengalaman serupa dan bersimpati, manakala orang Malaysia pula berkata mereka dapat memahami perbezaan budaya tersebut. Pengikut saya semakin bertambah dan ramai yang mula bertanya soalan kepada saya. Cara mencari kerja di Malaysia, proses perkahwinan dengan orang tempatan, persediaan kehamilan dan kelahiran, pelbagai soalan. Saya cuba menjawab dengan jujur dan terperinci. Suatu hari, seorang pengikut meninggalkan komen, "Saya hairan mengapa awak hidup dengan begitu bersungguh-sungguh, tidakkah ia meletihkan?" Saya menjawab, "Kerana saya ingin merasakan bahawa saya hidup. Malaysia telah membuatkan saya berjalan semula." Komen itu mendapat simpati ramai orang dan akaun saya menjadi lebih terkenal. Media juga mula menunjukkan minat dan saya menerima beberapa tawaran temu bual. Memasuki pertengahan kehamilan dan badan saya sedikit stabil, saya mula membuka kelas luar talian. Kelas penyesuaian hidup di Malaysia untuk orang asing merangkumi pelbagai kandungan dari petua hidup hingga pemahaman budaya. Kelas pertama hanya dihadiri oleh kira-kira 10 orang, tetapi lama-kelamaan semakin ramai yang menyertainya. Terutamanya ramai orang asing yang baru tiba di Malaysia datang dan mereka berkata mereka mendapat semangat selepas mendengar pengalaman saya. Semasa mengendalikan kelas, saya belajar banyak perkara. Saya sedar bahawa kesukaran yang saya alami bukan hanya pengalaman peribadi, tetapi masalah yang dihadapi oleh ramai orang asing.
Dan saya benar-benar berasa puas kerana dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Menjelang waktu bersalin, saya terpaksa mengurangkan aktiviti buat sementara waktu, tetapi saya terus berkomunikasi secara dalam talian. Proses kehamilan dan kelahiran juga saya kongsi secara langsung dan terutamanya cerita tentang budaya bersalin di Malaysia mendapat banyak perhatian. Akhirnya, apabila anak saya lahir, saya merasakan banyak perkara. Fakta bahawa nyawa kecil ini lahir dari cinta saya dan Amir terasa ajaib dan pada masa yang sama, saya merasakan tanggungjawab. Saya fikir, saya perlu hidup lebih gigih demi anak ini. Selepas bersalin, saya terus berkongsi pengalaman keibubapaan. Budaya keibubapaan di Malaysia, cara menjaga anak, petua mengimbangi kerja dan keibubapaan. Ramai ibu bersimpati dan kami saling bertukar maklumat dan berkomunikasi. Terutamanya, ia sangat membantu ibu-ibu asing. Ramai yang sukar mendapatkan maklumat keibubapaan kerana halangan bahasa dan mereka berkata maklumat yang saya kumpulkan berdasarkan pengalaman saya sangat berguna. Apabila anak saya berusia 1 tahun, saya memulakan semula aktiviti secara serius. Saya mengendalikan kelas dalam talian dan luar talian secara serentak dan juga menerima tawaran untuk menerbitkan buku. Cadangannya adalah untuk mengumpulkan pengalaman saya dalam sebuah buku dan berkongsi dengan lebih ramai orang. Di tengah-tengah kesibukan itu, seorang tetamu yang tidak dijangka datang melawat. Ayah datang ke Malaysia untuk bertemu cucunya. Kali ini, penampilannya sangat berbeza. Daripada marah atau mengkritik, beliau hanya memerhatikan kehidupan keluarga kami dengan senyap. Ayah kelihatan sangat bahagia sambil mendukung cucunya. Dan beliau berkata kepada saya, "Kamu dah jadi ibu yang sangat baik. Pandangan mata kamu terhadap anak sangat hangat." Selama beberapa hari berada di sini, ayah juga menunjukkan minat terhadap kerja yang saya lakukan. Beliau melihat saya mengendalikan kelas dalam talian dan juga membaca tulisan saya. Pada mulanya beliau kelihatan sukar untuk faham, tetapi lama-kelamaan beliau seolah-olah mula memahami makna kerja yang saya lakukan. Suatu petang, sambil membacakan buku cerita untuk cucunya, ayah berkata, "Ibu kamu wanita yang sangat hebat sebagai anak perempuan saya dan sebagai ibu kepada anak ini, saya sangat bangga." Mendengar kata-kata itu, saya benar-benar terharu. Sehari sebelum ayah pulang ke Jerman, kami berbual panjang. Ayah berkata, melihat apa yang telah saya capai di Malaysia, beliau menyesal kerana tidak memahami saya dahulu dan kini beliau mengakui bahawa pilihan saya adalah tepat. Selepas ayah pergi, saya berfikir panjang. Saya membandingkan diri saya sekarang yang telah membina keluarga baru dan melakukan kerja yang bermakna di Malaysia dengan diri saya beberapa tahun lalu di Berlin yang kehilangan segalanya dan berputus asa. Ketika itulah saya sedar. Apa itu kebahagiaan sejati? Bukan kehidupan glamour yang dicemburui orang lain, tetapi kehidupan di mana saya mengejar apa yang saya benar-benar inginkan. Dan saya juga sedar bahawa untuk menjalani kehidupan seperti itu, keberanian diperlukan. Saya yang sekarang tidak lagi goyah dengan pandangan orang lain. Di Berlin, saya sentiasa hidup dengan memikirkan penilaian orang lain, tetapi di Malaysia, saya benar-benar bebas. Saya melakukan apa yang saya mahu, hidup bersama orang yang saya cintai dan membesarkan anak saya dengan cara saya sendiri. Kadang-kadang rakan-rakan lama dari Berlin menghubungi saya melalui media sosial. Mereka terkejut melihat keadaan saya sekarang dan berkata, "Kamu dah banyak berubah." Ada yang cemburu, ada yang tidak faham. Tetapi saya tidak peduli dengan reaksi seperti itu. Yang penting adalah saya bahagia dan keluarga saya sihat. Dan kerja yang saya lakukan membantu orang lain juga merupakan kepuasan yang besar. Suatu hari, semasa berjalan-jalan dengan anak saya, kami melalui hadapan bangunan di mana saya pertama kali bekerja sebagai tukang cuci. Ketika itu saya terfikir, permulaan semua perubahan ini adalah pada hari saya melarikan diri dari tandas lelaki itu. Tanpa kejutan dan kekeliruan pada masa itu, saya tidak akan berpeluang untuk berhadapan dengan realiti sebenar. Dan saya tidak akan pernah sedar apa itu kehidupan yang sebenar. Kini, saya hidup di bumi Malaysia ini dengan nama saya sendiri, Elizabeth Amir. Elizabeth mula dari Berlin sudah menjadi masa lalu. Sudah tentu saya tidak menafikan zaman itu. Pengalaman itu juga merupakan bahagian berharga yang membentuk diri saya sekarang. Tetapi kehidupan yang saya benar-benar inginkan adalah pada saat ini.
Menyambut pagi bersama Amir, mendengar tawa anak saya dan melakukan kerja yang saya rasa bermakna. Masa depan mungkin tidak selalunya mudah. Mengimbangi keibubapaan dan kerja juga sukar dan hidup sebagai orang asing dalam masyarakat Malaysia juga masih mencabar. Tetapi saya tidak lagi takut. Saya yakin saya boleh mengatasi apa jua kesukaran. Dan yang paling penting, saya mempunyai orang-orang yang berjalan bersama saya. Suami yang boleh diharap bernama Amir, anak yang comel dan ramai orang yang menyokong saya. Kini saya benar-benar merasakan saya telah berakar umbi. Kehidupan saya di Malaysia seolah-olah baru sahaja bermula. Saya mahu mengalami lebih banyak perkara dan berkomunikasi dengan lebih ramai orang. Dan suatu hari nanti, apabila anak saya dewasa, saya mahu menceritakan kisah ibunya. Bagaimana ibunya menemui kehidupan yang sebenar dan betapa banyak yang telah dipelajarinya dalam proses itu. Kehidupan yang sebenar bermula dari sini, dari saat ini.